Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Banggahan Holistic School. Pada hari ini, kita akan merasa satu lagi perasaan sedih kerana dua orang rakan guru kita, iaitu Cikgu Imanina, Cikgu Amirah, yang telah lengkap menjalani latihan praktikum selama 3 bulan di sekolah ini. Saya bagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada Cikgu Imanina dan juga Cikgu Amirah atas sumbangan yang telah diberikan sepanjang 3 bulan latihan praktikum yang dibuat di sekolah ini. Kami mendoakan agar Cikgu Imanina dan Cikgu Amirah akan ditawarkan dengan tawaran perjawatan tetap sebagai guru walau di mana saja anda berada. Semoga semua nilai-nilai yang baik yang dibangunkan di sekolah ini akan menjadi rujukan untuk dibawa ke mana-mana institusi pendidikan atas nama kecemerlangan. Terima kasih Cikgu Imanina, terima kasih Cikgu Amirah. Kita akan berjumpa lagi walau di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Terima kasih. Tak sangka kan, masa berlalu begitu cepat. Rasa macam baru semalam saya melangkah masuk ke sekolah ini. Tapi dari hari pertama lagi, saya disambut dengan senyuman, bantuan dan layanan dengan penuh kemesraan daripada semua. Guru-guru, staf dan murid-murid. Kalian semua buat saya rasa seperti berada dalam sebuah keluarga. Sepanjang berada di sini, saya belajar banyak perkara. Bukan sahaja tentang mengajar, tapi tentang kesabaran, tentang kasih sayang dan tentang erti menjadi seorang pendidik. Setiap gelak tawa di kelas, setiap gurauan di bilik guru dan setiap kenangan kecil, semuanya akan saya simpan dalam hati. Perpisahan ini bukanlah pengakhiran. Ia adalah satu bab kenangan yang indah yang akan saya bawa ke mana sahaja saya pergi. Terima kasih atas segalanya. Ingat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala. Namun terima kasih selalu jadi tempat ternyata